tahap keseraman yang aku rasa memang seram. Tak semestinya dalam filem seram kita memerlukan jump scare untuk takutkan audience. Tapi filem ni berjaya menggunakan elemen-elemen figure. So benda tu just moving. And then aku lebih suka benda-benda macam tu untuk membuatkan rasa keseraman tu lagi intense. Sebab jump scare ni mostly is about music background dan ya benda tu tiba-tiba ada kat situ kan. Tapi kalau bagi aku dalam filem ni dia berjaya untuk membuat audience, sebab aku tanya member semua pun rasa seram disebabkan figure yang ada dalam skrin. Sebab dia menggunakan black figure, so benda ni kan totally dekat hutan kan. Aku rasa benda tu lagi seram sebab benda tu bergerak, slow moving, and then dia tak ada tunjuk pun in front of the camera ke apa. Tapi adalah a few scene yang menunjukkan diri dia dekat kamera kan. Tapi most of the scene dia menggunakan figure untuk buat keseraman tu timbul.